Episod ini bermula dengan neta kucing yang sedang menceroboh masuk ke rumah makcik sebelah. Makcik sebelah itu terus berada dalam keadaan panik dan terus membaling barang-barang ke arah kucing tersebut. Kucing tersebut berjaya melepaskan diri, tapi pada masa yang sama, barang-barang kemas makcik sebelah itu juga telah dicuri oleh kucing tersebut. Apalah makcik sebelah ni, lain kali jangan letak barang kemas macam tu di dekat atas meja. Letak dalam peti bawa selamat. Keesokan harinya, Ali and the gang sedang melaksanakan misi dalam sebuah mesin simulasi. Pada awalnya semuanya berjalan dengan lancar. Namun disebabkan Ali tidak mengikut arahan bakar, mereka semua terus menjadi kelang kabut, menyebabkan simulasi itu gagal. Kemudian Ali terus dimarahi oleh Jeneral Rama kerana tidak mengikut arahan. Dia juga memarahi Alisha kerana membiarkan Iris jatuh ke tangan musuh. Jeneral Rama mengingatkan mereka semua bahawa jika Iris jatuh ke tangan yang salah, ianya mampu menjadi senjata yang berbahaya. Dan sebagai satu pasukan, mereka tidak sepatutnya biarkan musuh dapat Iris. Selepas itu, Bakar cuba untuk menasihati Ali. Namun Ali dalam keadaan tergesa-gesa meninggalkan bilik tersebut. Selepas itu, kita diperkenalkan pula kepada Abang Bear, bos kepada Komeng. Komeng telah memberikan Abang Bear barang-barang kemas yang bertimbun di atas meja. Ini menunjukkan yang rupa-rupanya Komeng yang membuatkan kucing itu mencuri barang kemas pada mula episod ini. Apalah dia orang ni, dah malah nak curi sendiri, suruh kucing pula yang curi. Kemudian, Wak Musang telah datang berjumpa dengan Abang Bear. Wak Musang ingin meminta pertolongan Abang Bear untuk menjejak semula Iris yang telah hilang disebabkan kebodohan dirinya sendiri itu. Kita kembali pula kepada Ali. Ali ternampak ayahnya sedang bersarapan di meja makan. Dia kemudian menggunakan mata animenya yang kelihatan seperti ingin meminta sesuatu daripada ayahnya. Namun ayahnya tidak mengerti apa yang Ali cuba cakapkan. Kemudian panggilan telefon daripada Victor sudah tiba. Victor mengucapkan selamat hari jadi kepada Ali dan menghadiahkan kepada Ali sebuah game baru dari siri Detektif Jebat. Weh, best gila Ali dapat kawan macam ni. Hadiah hari jadi pun dia bagi game juga. Selepas panggilan telefon daripada Victor itu, ayahnya cuba untuk mengava dengan berkata yang dia ingin membuat surprise kepada Ali. Namun Ali tidak menerima alasannya itu. Ali keluar rumah untuk membuang sampah dan dia ternampak neta kucing yang comot telah dikejar oleh Syed dan Sean. Pada mulanya, Ali ingatkan kucing itu ialah Labu, kucing peliharaannya yang lama. Kemudian, Ali terus menyelamatkan kucing tersebut yang hampir dilanggar oleh kereta. Kereta itu tak ada orang ke? Berhenti pun tak. Disebabkan Ali telah memeluk neta kucing tersebut untuk menyelamatkannya, Syed dan Safwan ingatkan kucing tersebut merupakan kucing peliharaan Ali dan terus mengejar Ali sampai ke rumahnya. Kucing tersebut kelihatan seperti mencuri sesuatu daripada Syed dan Sean dan barang tersebut juga telah rosak kerana dilanggar oleh kereta. Syed dan Sean cuba memaksa Ali keluar dari rumah, namun pintu telah dibuka oleh ayah Ali dan tiba-tiba dua ekor ni pula acah-acah baik pula. Ayah Ali tu tak dengar ke pekak ke? Dia ada jerit-jerit tadi. Ali meminta izin daripada ayahnya untuk menjaga kucing tersebut kerana dia ingatkan kucing tersebut ialah Labu, kucing lamanya. Namun ayahnya menafikan yang kucing itu ialah kucing lamanya, iaitu Labu. Kemudian kucing tersebut telah membuat kecoh di dalam rumah, menyebabkan ayah Ali mengamuk dan terus menyebut tentang ibu Ali yang sudah meninggal. Ayahnya sedar yang dia terlepas cakap dan dia rasa menyesal sangat. Selepas itu, Ali memberi kucing tersebut makan kerana kucing tersebut kelihatan sangat lapar. Ali cuba untuk membelai kucing tersebut, namun telah dimarah oleh kucing itu. Mungkin dah selalu didera oleh manusia yang sangat bangsat. Selepas kucing itu tidur, Ali telah membalut luka-luka pada kucing tersebut, menyebabkan kucing tersebut mula percaya kepada Ali. Disebabkan kucing tersebut terlalu kotor, Ali mahu membawa kucing tersebut mandi. Namun kucing tersebut telah berjaya melarikan diri dan hilang entah ke mana. Tanpa membuang masa, Ali menggunakan Iris untuk mencari kucing tersebut dan akhirnya Ali terjumpa kucing tersebut di bawah kerusi. Masa untuk mandi, masa untuk mandi. Selepas itu, Ali dapati bahawa kucing tersebut mempunyai bulu yang putih, iaitu warna yang berlainan dengan Labu, kucing lamanya itu. Kemudian dia menamakan kucing itu Comot kerana dia jumpa kucing itu dalam keadaan comot dan kotor. Sejujurnya saya rasa lagi sesuai kalau nama dia Tompok, sebab ada tompok hitam kat belakang bontot dia tu. Kemudian Comot ternampak Iris dan dia teringat akan misi ni untuk mencuri semula Iris. Selepas menjawab panggilan telefon daripada Victor, Ali kembali semula kepada Comot dan mendapati Comot sudah hilang. Dan pada masa yang sama juga, Iris juga telah hilang, menyebabkan Ali rasa sangat takut. Ali memberitahu Bakar tentang hal itu. Kemudian Bakar dan Alisha terus datang ke rumah Ali dan Alisha memarahi Ali kerana membiarkan Iris hilang begitu saja. Alisha menggunakan teknik penyiasatannya untuk menjejak semula Iris dan dia mendapati Comot yang sudah mencuri Iris. Alisha memberitahu Ali and the gang tentang rompakan yang
sering berlaku di kawasan perumahan Ali. Dia juga memberitahu tentang pusat pelindungan yang berjalankan eksperimen rahsia 3 tahun yang lepas dan Comat merupakan salah satu daripada subjek eksperimen tersebut. Dia juga telah berjaya menjejak lokasi pusat pelindungan tersebut. Hebatlah Alisha ni. Sementara itu, kucing-kucing yang telah dihantar oleh Abang Bear and the Gang telah diseksa oleh Komeng dengan lejatan elektrik kerana telah membawa barang yang salah. Dan kemudian akhirnya Comat juga sudah pulang ke pangkalan tersebut dan membawa barang yang betul, menyebabkan Abang Bear berasa sangat puas hati. Ali and the Gang sudah tiba ke pusat pelindungan tersebut dan dapati Abang Bear lah dalam untuk semua kejadian ini. Bakar mengarahkan Ali untuk standby saja kerana dia sudah tiada Iris untuk berlawan. Bila saya fikir balik kan, kenapa Bakar tak ajar dia Ali berlawan? Saya tahu mungkin Bakar nak Ali bina stamina, tapi alang-alang ajarlah juga Ali berlawan juga. Senang nak pertahankan diri dia. Kemudian Bakar menggunakan teknik menjual nasi lemak untuk menarik perhatian geng-geng Komeng. Dan semua geng-geng Komeng tertipu dengan helah Bakar. Hampir saja Bakar berjaya mencuri semula Iris. Bakar telah berjaya dikantaikan oleh Komeng dan perlawanan antara mereka bermula. Pada masa yang sama, Ali telah menyelinap masuk melalui pintu basement dan telah terjumpa banyak kucing yang dikurung di dalam sangkar. Ali terjumpa Comat yang sudah dikurung, namun tidak boleh membuka sangkar kerana tiada Iris. Abang Bear dan beberapa konconya sudah turun ke basement. Mereka cuba mengambil Comat, namun Comat cuba untuk melawan, menyebabkan Abang Bear menyeksanya dengan lenjatan elektrik. Ini membuatkan Ali berasa sangat marah dan terus menyerang Abang Bear dan konco-konconya. Kita kembali kepada Alisha dan Bakar yang kelihatan sudah hampir berjaya mengalahkan Komeng dan konco-konconya yang tiba-tiba spawn macam semut berkerumun. Namun Ali telah berjaya ditangkap oleh Abang Bear. Ali and the Gang telah dikurung di dalam sangkar, manakala Abang Bear and the Gang telah berjaya melepaskan diri. Semasa hendak melepaskan diri, Comat juga cuba untuk melepaskan diri daripada sangkar tersebut dan dia telah berjaya mencuri semula Iris daripada Abang Bear. Abang Bear cuba untuk mengambil semula Iris, namun Komeng cuba mengingatkan Abang Bear tentang bom yang sudah dipasang di bangunan itu. Kenapa pula dia orang beri pasang bom kat situ? Pelik benar. Comat telah berjaya kembali kepada Ali dan Ali menggunakan Iris untuk menjejak suis sangkar tersebut. Selepas berjaya keluar, Ali terus pergi ke bom untuk mematikannya. Tak kisahlah ada Iris ke tidak. Macam mana pula Ali boleh yakin yang dia boleh matikan bom? Dan mestilah Ali telah berjaya mematikan bom dan mereka juga telah berjaya melepaskan diri daripada pusat tersebut. Selepas itu, ayah Ali sudah pulang ke rumah dan dapati Ali sudah tertidur dengan rumah yang agak bersepah. Ayah Ali membawa Ali ke bilik tidurnya dan Comat juga telah keluar untuk tidur bersama dengan Ali. Ayahnya juga telah berjaya menerima Comat sebagai ahli keluarga.